Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran bin Bacok daripada Mimgol, yang mana Mimgol ni adalah sebuah syarikat yang menyediakan platform jual beli emas patuh syariah, yang mana kita dah hampir 5 tahun di market. Alhamdulillah hari ini saya mewakili Mimgol dapat menyantuni anak-anak yatim dan anak-anak asnaf dari Pusat Jagaan Anak Yatim Budi Mulia Nurul Huda di Cumur. Tanah Hitam. Kat Berak So alhamdulillah hari ini saya dapat pengalaman bersama anak-anak yatim, berbuka puasa, solat maghrib bersama, dan hari ini juga kami akan membuat sumbangan hari raya dan juga beberapa cenderung hati termasuk kuih raya lah, yang mana hari ini kita dapat merasai berkongsilah kegembiraan anak-anak yatim di sini. Mereka menerima hadiah sumbangan duit raya macam mana kita dapat di masa kecil-kecil dulu kan. So ini macam mengembalikan nostalgia, cuma bezanya kita nampaklah anak-anak yatim kat sini yang tak ada ibu bapa, tapi kegembiraan mereka terpancar. Walaupun mungkin ada yang tak faham lagi, saya tengok ada umur kecil lagi, tapi kita harap dengan ada sumbangan daripada Mimgol ni, anak-anak ni bergembira lah sempena hari raya. Dan ini pun kita masih lagi bulan Ramadan lagi kurang seminggu, insyaAllah kita akan sambut hari raya. Kita harap anak-anak ni ceria dan gembira, sebab mana kita pun tahu, kita tengok di sini bagaimana susahnya pengusaha pengelola pusat jagaan ni bertungkus lumas menjaga anak-anak yatim ni. Alhamdulillah. So kami harap dengan sumbangan daripada Mimgol ni, apa-apa pun kita dapat keberkatan rezeki insyaAllah, dan juga seterusnya kita dapat membantu pusat jagaan anak yatim insyaAllah. Ini kita ada buat juga, cuma hari ini saya dapat hadir bersama berbuka puasa dengan anak yatim di sini. Sebelum ni kita ada buat juga dengan beberapa pusat jagaan anak yatim yang lain. Cuma hari ni Cik Burhan kita ni dah bawa saya merasai ambil feel kata macam mana kita berbuka puasa dan juga solat jemaah maghrib bersama anak yatim di sini. Alhamdulillah. So kami harap aktiviti ni akan berterusan, sebab apa pun macam matlamat Mimgol ni adalah balik kepada rumah. Kita punya moto pun dari rumah, untuk rumah, kepada rumah. Ni pun anak yatim kita ni alhamdulillah anak-anak yang Islam lah kan. So kita harap dengan apa yang kita bantu ni balik pada ni lah, sebab macam ada hadis Nabi yang kita ingat ni, Rasulullah kata dia dengan penjaga anak yatim ni macam ni, antara dua jari ni. Betapa rapatnya orang. Saya harap dengan bantuan daripada Mimgol kita dapat bantu pengusaha-pengusaha, pengelola pusat jagaan anak yatim dan asnaf insyaAllah.